90% orang tak tahu perbezaan ini. Yang mana ramai yang ingat oat beta-glucan dan juga yeast beta-glucan adalah benda yang sama. Tetapi sebenarnya tak sama langsung. Oat beta-glucan terkenal dengan fungsi untuk mengawal kolesterol, menurunkan paras kolesterol dan juga dia bagus untuk kesihatan jantung. Tetapi yeast beta-glucan, dia banyak dikaji oleh saintis-saintis yang mana yeast beta-glucan ni berfungsi untuk menyokong immune system, untuk aktifkan sel-sel imun. So that's why kalau you beli apa-apa suplemen, jangan lupa untuk cek sumber beta-glucan yang digunakan dalam sesuatu produk. Sebab berbeza sumber, dia memberi manfaat yang berbeza-beza. Mungkin nama dia sama tetapi manfaat dia berbeza mengikut sumber yang diekstrak. Sebelum ni, you tahu tak yang mana beta-glucan ni dia ada banyak sumber dan juga manfaat yang berbeza-beza. Kalau you baru tahu, cuba komen baru tahu. Kalau you just dah tahu lama, cuba komen tahu dekat di ruang komen. Kalau you all suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan juga share.